Siapa sangka gula boleh sebabkan letupan? Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada warga kerja. Dalam siri video Lessons Learned kali ini, kami nak kongsi dengan anda mengenai tragedi letupan kilang gula Imperial Sugar yang berlaku di Georgia, Amerika Syarikat pada tahun 2008. Jom kita tengok apa cerita dia. Letupan di kilang Imperial Sugar di Port Wentworth, Georgia adalah salah satu bencana industri paling teruk dalam sejarah Amerika Syarikat. The accident at Imperial Sugar was the deadliest industrial dust explosion in the United States in decades. Kejadian tersebut dia berlaku pada 7 Februari 2008 dan telah menyebabkan 14 kematian dan juga mencederakan lebih 40 orang yang lain. Letupan tersebut telah berlaku di bahagian packing yang mana habuk gula halus tadi dia telah berkumpul dalam kuantiti yang banyak. So jadi seperti bahan-bahan partikel yang lain, habuk juga dia boleh jadi sangat mudah terbakar jika berada dalam keadaan yang tertentu. So sekejap lagi kita akan tengok apa itu keadaan tertentu tersebut. Hasil siasatan mendapati bahawa percikan api daripada mesin yang terlalu panas dia menjadi punca utama kepada letupan tersebut yang kemudiannya dia menyebabkan secondary explosion di seluruh kilang. So lepas je letupan tersebut, bangunan kilang telah terbakar dengan marak yang telah menyebabkan ramai pekerja terperangkap tanpa laluan keluar yang selamat. Mangsa-mangsa yang terselamat daripada letupan tersebut dia menggambarkan keadaan masa tu sebagai sangat mengerikan dengan api yang besar, bangunan runtuh dan pekerja-pekerja lain yang lari bertempiaran mencari jalan keluar dalam kepulan asap yang tebal serta suhu kebakaran yang sangat panas. Selepas panggilan kecemasan dibuat, pasukan kecemasan dia tiba dengan cepat di tempat kejadian, tapi sebab api dia terlalu besar, ia menyebabkan kesukaran kepada anggota. Dan apa yang lebih mencabar adalah bangunan yang telah runtuh menyukarkan mereka untuk akses ke bahagian kilang tersebut. So anggota keselamatan dia dah bertungkus lumus untuk padamkan api selama berjam-jam dan pasukan perubatan juga bergegas untuk merawat mangsa yang mengalami kesan kebakaran yang teruk dan juga yang sesak nafas akibat terhidu asap toksik tadi. Ada pekerja yang maut serta-merta akibat letupan tersebut, manakala ada yang meninggal dunia beberapa hari selepas itu akibat kecederaan yang serius. Jadi banyak juga mangsa yang terselamat, tapi kesan lecuran tersebut dia telah mengubah hidup mereka selama-lamanya. Sebab apa? Mereka memerlukan rawatan susulan secara jangka masa panjang dan perlu menjalani pemulihan intensif secara berkala. Firefighters found 3 bodies in tunnels beneath a building. 3 others are still missing. 100 people were believed to be working in the area. Selain daripada kematian dan juga kecederaan, letupan ni dia juga menyebabkan kemusnahan yang sangat besar kepada infrastruktur kilang tersebut. Ia telah memaksa operasi kilang tu diberhentikan secara serta-merta. Yalah, dah satu kilang meletup, nak operate apanya? Dan juga yang paling penting, ia membawa kepada kerugian ekonomi yang besar kepada syarikat Imperial Sugar dan tentunya income kepada komuniti setempat. 911 emergency. I need air unit, fire unit, sugar fighting now. It just blow up. It just blew up. I need all fire units to the sugar refinery now. Jadi macam mana habuk gula boleh meletup sebenarnya? Pernah tak korang dengar tentang explosion pentagon? So saya yakin kita selalu dengar fire triangle, tapi explosion pentagon ni benda apa pula? Baik, dia macam ni. Konsep explosion pentagon ni sebenarnya dia nak menerangkan unsur-unsur penting yang mana kalau adanya unsur ni akan berlakunya letupan. So kalau kurang satu elemen daripada explosion pentagon ni, letupan tu dia takkan berlaku lah.
So jom kita tengok apa dia elemen explosion Pentagon ni. So pertama sekali, untuk explosion tu berlaku, kita perlukan bahan api. So dalam kes Imperial Sugar ni, habuk gula tu lah sendiri adalah bahan api. So bila habuk ni dia tersebar di udara, ia boleh terbakar dengan mudah. So elemen kedua adalah oksigen. Oksigen tentunya senang kita dapat. So dalam kilang tu bila ada orang mestilah ada oksigen. Kalau tak orang nak bernafas macam mana? So oksigen ni lah dia akan jadi penyokong pembakaran habuk gula tadi. Manakala elemen yang ketiga adalah ignition source. Ni boleh jadi macam-macam lah. Percikan api dari mesin ataupun permukaan mesin yang panas. Contoh mesin tu adalah rotating equipment ataupun dia ada geseran. Bila lama-lama dia dah operate satu hari, dia akan panas. Macam kipas kita kat rumah, stand fan tu dia akan panas kalau kita rasa dekat belakang dia tu. Ataupun boleh jadi electric static. So bila ada sumber pencucuh ataupun ignition source ni, partikel habuk yang terapung tadi dia dengan mudah boleh menyala. The sugar dust contacted a nearby ignition source, likely an overheated bearing, and exploded. Yang keempat, untuk letupan tu berlaku, keadaan memerlukan dispersion atau dalam bahasa Melayunya dia panggil penyebaran lah. So habuk gula yang terkumpul tadi tu dia boleh terapung-rapung di udara, yang mana dia disebabkan oleh gegaran mesin ke ataupun tekanan pressure differential dalam ruang tu sendiri ke. So dia bila dia terapung di udara, risiko untuk terbakar jadi lebih tinggi. Dan akhir sekali, bila yang kelima adalah confinement ataupun dalam bahasa Melayu kepungan. So elemen tadi tu dia kena terkepung. Bila habuk yang tersebar tadi dia berada dalam ruangan yang tertutup atau sempit, tekanan dari pembakaran dia tak dapat dilepaskan dengan segera. Lalu bila dia dah berkumpul dalam ruang yang sempit, dia akan menyebabkan letupan yang kuat. So kalau dekat open space, kita kira tak ada lah confinement tu, so tak akan berlaku lah letupan tu. Jadi bila kelima-lima elemen ni dia wujud secara serentak, habuk gula tadi tu yang bertindak sebagai bahan api, oksigen, ignition source, dispersion dan confinement, maka ia akan menyebabkan berlakulah letupan yang kita kata tadi, sugar dust explosion. Jadi dalam letupan Imperial Sugar tersebut, siasatan mendapati bahawa letupan tu dia berpunca daripada pengumpulan habuk gula yang tidak dibersihkan di kawasan lantai, beam, conveyor systems dan juga bahagian kilang yang lain. Walaupun pakar keselamatan industri telah memberikan amaran bertahun-tahun lamanya tentang hazard tersebut, pihak pengurusan Imperial Sugar tidak mengambil langkah sewajarnya untuk menangani masalah tersebut. Selain itu, kilang ini juga tidak mempunyai sistem pengudaraan dan kawalan habuk gula yang mencukupi. So yang sebenarnya dia boleh membantu mengurangkan risiko letupan besar. Hasil siasatan lanjut telah menunjukkan bahawa habuk gula tadi itu dia telah terkumpul dalam ruang tertutup. Sejurus ianya telah menjadi satu time bomb yang menunggu masa untuk meletup. So lebih teruk lagi, sistem elektrik yang tidak kalis letupan serta latihan keselamatan pekerja yang tak mencukupi, dia memburukkan lagi keadaan. Apa yang sangat dikesalkan sebenarnya, sebelum letupan besar tersebut berlaku, dia dah ada beberapa letupan kecil sebagai orang kata leading indicators lah sebelum letupan yang besar tu berlaku. Tetapi pihak syarikat dia buat tidak tahu sahaja ataupun orang kata buat tak endah dengan signal-signal yang kecil tersebut. At this hour, 7:30 this evening, the worst of all possible fears in a community, an explosion and an awful fire at the sugar refinery. Perkara yang paling meruncingkan adalah sebenarnya hazard habuk mudah terbakar ni dia telah lama dikenali sebagai risiko yang besar dalam industri. Laporan dari Chemical Safety Board CSB Amerika Syarikat telah lama mencadangkan peraturan lebih ketat bagi industri yang mengendalikan bahan partikel halus. Tapi agensi pengawal seliaan pada waktu tu dia tidak bertindak dengan segera untuk menangani finding seperti ini.
the serious combustible dust hazards in their facility as early as 2002. While the company took steps to determine what hazards were there, they took no reasonable action to fix the problems. Namun begitu, pada waktu kejadian letupan tu berlaku, tidak ada undang-undang atau peraturan yang khusus untuk mengawal habuk mudah terbakar. So dia menyebabkan banyak industri terlepas pandang aspek keselamatan mengenai habuk ni lah. So jadi tragedi ni dia menjadi satu wake up call kepada pihak berkuasa untuk mengkaji semula dengan lebih teliti peraturan keselamatan habuk industri dan penguatkuasaan yang perlu diambil. Jadinya selepas kejadian letupan tersebut, Occupational Safety and Health Administration ataupun OSHA US telah melancarkan siasatan yang lebih menyeluruh terhadap bahaya habuk yang mudah terbakar lah. So dia menyebabkan satu gerakan besar-besaran ke arah keselamatan industri yang lebih ketat. Imperial Sugar sendiri telah dikenakan denda lebih daripada 8 juta USD atas pelbagai pelanggaran keselamatan tempat kerja. Ia merupakan antara denda yang tertinggi dalam sejarah kemalangan industri lah. The combined total of the proposed penalties against Imperial Sugar is more than $8.7 million. So kejadian ni juga telah menjadi tunjang untuk usaha-usaha baru bagi menguatkuasakan peraturan yang lebih ketat terhadap kawalan habuk yang mudah terbakar, yang mana membawa kepada peningkatan standard keselamatan dalam sektor perkilangan dan juga pemprosesan di seluruh dunia dan tentunya di US sendirilah. So salah satu perubahan yang paling penting ialah penambahbaikan terhadap protokol kebersihan dalam industri itu sendirilah. So syarikat yang mengendalikan bahan mudah terbakar ni, dia perlu memastikan ada prosedur pembersihan yang ketat bagi memastikan pengumpulan bahan habuk yang mudah terbakar ni dia tidak mencapai tahap yang berbahaya sehingga boleh menyebabkan letupan lah. Sistem pengudaraan dan juga teknologi kawalan habuk juga dipertingkatkan untuk mengurangkan kepekatan habuk di udara dan mengelakkan risiko letupan. Selain itu, program latihan pekerja juga perlu dikukuhkan bagi memastikan setiap pekerja memahami bahaya ataupun hazard habuk yang mudah terbakar dan tahu macam mana perlu bertindak dalam keadaan kecemasan. Teknologi keselamatan dia telah evolve dengan pesat. So banyak industri dia telah menggunakan real-time dust monitoring systems, explosion suppression system yang telah direka untuk meneutralkan sumber pencucuhan sebelum mencetuskan letupan sekunder. So semua penambahbaikan ni dia telah membantu untuk mengurangkan risiko kejadian sama daripada berulang. Tragedi letupan kilang Imperial Sugar ni dia secara jelas menunjukkan bahawa sikap ambil mudah terhadap keselamatan di tempat kerja, walaupun kita lihat sekecil isu habuk gula yang terkumpul, so lama-lama dia akan jadi besar. Walaupun dia nampak remeh, tapi itulah hakikatnya. Dalam banyak-banyak insiden yang berlaku, puncanya mungkin adalah sekecil habuk gula tadi itu. Insiden ni dia sepatutnya boleh dielakkan jika langkah pencegahan lebih awal diambil. So setiap pihak mesti terus committed dengan pemantauan yang agresif dan proaktif dan kerjasama dalam memastikan persekitaran tempat kerja tu kekal selamat supaya letupan seperti kilang Imperial Sugar ni tidak berulang. Semanis-manis gula tu bila dimakan, sebenarnya kita sedar bahawa di peringkat production dia ada bahaya yang lebih besar, iaitu dia boleh meletup. So gula boleh meletup. Jadi terima kasih kerana menonton video Lessons Learn kali ini. Jika anda rasa video ni ada faedahnya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak kandungan menarik daripada kami. Turn on notification bell supaya anda tidak terlepas sebarang video kami pada masa akan datang. So tinggalkan komen, pandangan atau apa-apa soalan mengenai video Imperial Sugar kali ini dalam ruangan komen di bawah. So now you know, you see, you act. Jumpa lagi dalam video seterusnya.